masuk. Selamat masuk. Kita sama. Okey. Selamat datang ke Parlimen Malaysia, di mana kita ada berapa orang ahli parlimen? How many? Member of Parliament. We have. Hai. Berapa ramai? Nak Dewan Negara ahli parlimen? 22, betul. Bawa from Pahang. Selangor? Melaka? KL ada duit tak? KL tak ada duit. KL hanya ahli parlimen saja. Tapi kalau negeri lain-lain dia ada duit. Kena baca balik semua orang ni. Jawab daripada menteri-menteri yang akan menjawab segala persoalan yang dibangkitkan oleh setiap ahli parlimen yang berbahas. Dan juga, tapi pagi ini adalah sesi soalan, sesi question, Q&A, di mana soalan itu kita hantar 1 bulan lebih awal sebelum parlimen bersidang. Di mana kalau kita bersidang pada bulan 1, jadi soalan perlu dihantar pada bulan 12. Dan soalan-soalan itu kebanyakannya setiap ahli parlimen mereka akan mencarilah soalan-soalan berkaitan nasional, isu-isu semasa ataupun isu-isu di kawasan, ataupun mereka tanya di social media, tanya pendapat-pendapat daripada netizen ataupun pengundi-pengundi mereka. So for Parlimen Bentong, saya akan buat satu posting di social media saya, sediakan dan kita berikan email. So untuk pengundi-pengundi di kawasan boleh minta tanya apa saja soalan yang berkaitan sama ada isu nasional ataupun isu di kawasan. Jadi tapi soalan yang akan naik adalah random. Tak semestinya soalan yang you hantar submit akan naik. So kita kena hantar 10 soalan bertulis, soalan lisan. Jadi mungkin kalau bernasib baik boleh dapat naik 4, 5. Tak bernasib baik 1 saja atau mungkin tak. So tapi mereka akan jawab secara bertulis selepas itu. Jadi setiap hari, sehari sebelum, kita akan nampaklah soalan kita naik atau tidak. Mengenai soalan-soalan yang dihantarlah. Kita masuk dalam dunia ini, kita perlu menjadi kuat dan juga kita perlu tahu bahawa apa pendirian, prinsip pendirian dan juga disiplin yang kita ada untuk berada dalam satu sebab kita semuanya adalah wanita yang kuat. We are strong women, right? Yeah. So kenapa kita nak takut? We have to face everything yang Thank you so much for your time, some ideas. Boleh tengah-tengah ni. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you so much. Kepentingan adalah sesuatu yang munasabah dan boleh dilaksanakan. Pilihan raya umum yang mungkin akan diadakan pada tahun depan. Ini kerana kertas-kertas ini memberi tumpuan kepada hak mendapat pendidikan asas tanpa kekangan bagi kanak-kanak tiada berdokumen, terutamanya juga kepada akses kesihatan dan pendidikan. Selain daripada itu, jangan lupa isu melibatkan pulau juga melibatkan isu-isu keselamatan, kedaulatan dan sempadan. Hari ini kita lihat isu Batu Putih contohnya. Itu Pulau Batu Putih yang asalnya dari satu batu saja, tapi telah menimbulkan kepelbagaian isu yang berpanjangan, dan kita kira ini sebahagian daripada isu-isu juga dengan pendapatan alternatif kepada mereka ini. Kita juga melihat bagaimana kes-kes yang berlaku di pulau-pulau membabitkan nelayan. Duduk ini mudah dapati dan boleh diselesaikan.
Jadi saya juga dalam masa yang terakhir ini ingin mencadangkan dari laporan ini yang mempunyai Undang-Undang Nombor 27 Tahun 2007 di mana undang tersebut menjadi rujukan kepada pengelolaan wilayah dan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi ini juga sangat perlu kepada kita. Jadi biasanya kerajaan menggunakan adalah metodologi statistik dan desa. Turun ke Kuala Langat, ada pemimpin kampung semua datang. Agama iaitu kita terdapat 14 buah agensi, 7 kluster yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri, iaitu yang pertama tentang penyelidikan. Kluster penyelidikan ini akan ditunjangi oleh IKIM, JAKIM dan juga Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Bagi kluster kedua iaitu ekonomi, JAPIM, Tabung Haji dan juga JAKIM akan mereka. Apa yang kita lakukan juga sekarang ini, kita juga mengumpulkan asatizah semua daripada parti-parti kerajaan. Kita insya-Allah yang terdekat dalam Ramadan ni mungkin anjurkan HAMKA, Himpunan Asatizah Muda Kebangsaan. Pada Ramadan ni kita kumpulkan lebih 1000 ustaz-ustaz muda kita lah dengan ustazah muda kita. Jadi kita akan kumpul di masjid wilayah. Masa tu kita bincang tentang hal itu yang mana yang menyentuh sensitiviti Islam dan juga pada masa yang sama juga mungkin akan memberikan gambaran